Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Idris Yusof dari Melaka telah mencuba membuat panggilan ke Radio Era untuk menyertai bakat Johara tetapi gagal. Di sini saya mengambil kesempatan untuk menunjukkan bakat yang saya ada. Pertama sekali saya akan membuat bunyi ringtone untuk terus memanggil Era. Masih lagi saya belum mendapat jawapan daripada Era, tapi tak apa, saya teruskan bunyi yang kedua, iaitu siren ambulans. Bunyi yang ketiga saya boleh buat membunyi alarm kereta. Yang keempatnya saya boleh membuat bunyi Formula 1, kereta Formula 1. Yang keempatnya yang kelimanya saya boleh membuat bunyi gitar. Ku jalan sendiri, tiada tempat untuk menanti tiadamu. Aku menyepit bayanganmu, aku mencari. Di samping saya boleh menyanyi, saya boleh juga membuat bunyi bass dan bunyi Twitter. Itu bunyi-bunyian daripada segi benda, lagi pada segi bunyi binatang atau bunyi haiwan, saya juga boleh membuat beberapa bunyi. Contohnya yang pertama, saya akan buat bunyi katak. Bunyi katak ni sehinggakan sampai kawan-kawan saya kalau Melaka hujan dia kata dah mak deris ni, deris dah panggil hujan. Yang keduanya saya akan buat bunyi burung. Yang ketiganya saya akan membuat bunyi cimpanzi. Saya boleh juga buat bunyi Donald Duck, di mana satu cerita kartun yang amat popular sekali. Itu bunyi yang keempat. Yang kelimanya, saya boleh membuat bunyi katak ketika dimakan ular. Yang keenamnya, saya boleh membuat bunyi dinosaur. Yang ketujuh, saya boleh membuat bunyi ayam jantan. Yang kelapannya, saya boleh membuat ayam betina selepas bertelur. Saya boleh juga membuat bunyi suara-suara kartun seperti cerita Doraemon. Contohnya Nobita. Nobita, ke mana kau nak pergi? Masih lagi banyak kerja-kerja rumah yang harus kau siapkan. Saya ingin pergi ke pejabat era.
Bapa untuk menguji bakat. Bapa doakan semoga engkau berjaya daripada pertandingan itu nanti. Di samping itu, saya ingin memberitahu ada satu banyak bunyi yang saya boleh buat. Ada satu bunyi yang benar-benar saya sendiri pun meminati untuk selalu membuatnya. Satu bunyi iaitu sejenis alat muzik tradisi Cina bernama pipa. Alat muzik tu lebih kurang berbentuk begini. Dia ada bawah ni dan dia ada tiang di sini. Selalunya kalau saya nak buatkan bunyi-bunyian ni, saya akan buat contoh seperti inilah untuk hiburan pada kawan-kawan saya. Di situlah bakat-bakat yang saya ada dan saya mengucapkan ribuan terima kasih.